Bomoh dan mangsa sudah berjanji untuk berjumpa bagi mendapatkan rawatan. Pada hari yang dijanjikan, Bomoh datang menaiki kereta untuk membawa mangsa membuat rawatan bagi menghalau hantu-hantu yang ingin masuk ke dalam tubuh mangsa. Mangsa pada ketika itu ada bersama dengan seorang rakannya. Bomoh meminta mangsa dan rakannya itu masuk ke dalam kereta. Rakan mangsa kemudiannya dihantar pulang ke rumah kerana Bomoh mengatakan yang hantu tidak mahu ada orang lain bersama dengan mangsa. Menurut Bomoh, jika rakan mangsa itu ikut, mangsa boleh mati. Apa yang terjadi sebenarnya? Mangsa telah mengenali Bomoh iaitu suspek kira-kira seminggu sebelum malam kejadian. Mangsa tahu yang suspek mempunyai isteri dan juga anak. Dalam tempoh seminggu itu, mangsa telah keluar bersama dengan suspek sebanyak 4 kali termasuk pada malam kejadian. Pada pertemuan kali kedua, suspek asyik bercerita tentang hantu kepada mangsa. Suspek mengatakan ada hantu yang mengekori mangsa dan hantu tersebut ingin masuk ke dalam badan mangsa. Suspek memberitahu mangsa yang dia mampu untuk menghalau hantu tersebut dari masuk ke dalam badan mangsa ataupun mengekori mangsa. Suspek mengatakan cara untuk menghalau hantu tersebut adalah kena mengadakan hubungan seksual dengan mangsa. Suspek memberitahu bukan dia yang ingin berhubungan badan dengan mangsa, tetapi suspek hanya mengikuti permintaan hantu tersebut yang ingin mengadakan hubungan seksual dengan mangsa. Suspek turut mengulangi perkara yang sama pada pertemuan kali ketiga dengan mangsa. Pada pertemuan kali keempat, iaitu pada malam kejadian, suspek juga mengulangi perkara dan cerita-cerita yang sama. Mangsa menyatakan pada malam kejadian, beliau ke pasar malam bersama dengan seorang rakannya iaitu Felicia, bukan nama sebenar. Seperti dijanjikan, suspek datang menaiki kereta untuk membawa mangsa berjumpa hantu dan untuk menghalau hantu-hantu yang diceritakannya sebelum ini. Suspek kemudiannya meminta mangsa dan Felicia masuk ke dalam kereta. Felicia kemudian dihantar pulang ke rumahnya kerana hantu tidak mahu orang lain ada bersama dengan mangsa dan suspek. Kalau Felicia ikut, mangsa akan mati. Suspek kemudian ingin meminjam wang sebanyak RM60 daripada mangsa untuk membeli alat-alat keperluan sembahyang. Oleh kerana mangsa tiada wang, mangsa telah dihantar pulang ke rumah oleh suspek untuk mengambil wang seperti yang diminta. Setelah mengambil wang iaitu sebanyak RM50 sahaja yang ada, suspek kemudian bergerak ke kedai untuk membeli alat-alat sembahyang. Selepas itu, suspek membawa mangsa ke kebun kelapa sawit, kira-kira 15 minit perjalanan dari Kangkar Baru. Suspek memberitahu mangsa yang hantu sudah tunggu di kebun kelapa sawit. Dalam perjalanan itu, suspek hanya bercerita tentang hantu sahaja. Setibanya di dalam kebun kelapa sawit tersebut, suspek sekali lagi memberitahu mangsa bahawa hantu ingin melakukan hubungan seksual dengannya. Suspek juga turut memberitahu bahawa hantu telah naik ke atas badannya dan suspek telah mengeluarkan bermacam-macam bunyi. Suspek kemudian menyuruh mangsa pindah ke tempat duduk belakang kereta dan meminta mangsa membuka baju. Suspek memberitahu mangsa jika enggan membuka baju, mangsa akan mati dalam pertengahan bulan Mac. Suspek juga berpindah ke tempat duduk belakang kereta dan bersembahyang. Suspek memberitahu mangsa yang hantu hendak masuk ke dalam badannya dan suspek sekali lagi mengeluarkan bermacam-macam bunyi. Ketika rawatan tersebut dijalankan, suspek telah memperkosa mangsa. Suspek yang bernama Tai Wee Hiong telah dituduh melakukan kesalahan rogol ke atas mangsa di dalam keretanya di kebun kelapa sawit A, Yong Peng, di dalam daerah Batu Pahat, di dalam negeri Johor pada 24 Februari 2004, kira-kira jam 8.30 malam. Menurut mangsa, selepas tertuduh selesai sembahyang di tempat duduk belakang kereta, hantu itu mahu melakukan hubungan seksual dengannya dan mangsa mengakui hubungan badan tersebut berlaku. Selepas sembahyang atas badan saya, tertuduh buka baju sendiri. Tertuduh naik atas badan saya dan meraba bahagian dada saya. Saya cuba melawan dan meronta ketika tertuduh melakukannya. Saya menangis dan katakan tidak mahu berhubungan badan dengan tertuduh. Walaupun saya menangis, tertuduh lakukan juga ke atas saya.
tertuduh berada di atas badan saya kira-kira selama 15 minit. Ada sakit di bahagian kerang saya. Tertuduh masukkan Angry Bird-nya ke dalam kerang saya dan saya rasa sakit. Selepas itu, tertuduh pujuk saya supaya jangan menangis dan jangan beritahu orang lain. Tertuduh pun sembahyang lagi. Semasa disoal balas, mangsa memberitahu bahawa beliau percaya yang tertuduh boleh menghalau hantu dan mangsa juga percaya yang tertuduh ada kuasa perantaraan dewa kerana tertuduh pernah tolong orang lain sebelum itu. Mangsa mengikut tertuduh ke tempat sunyi adalah kerana mangsa merasakan tidak senang hati ada hantu mengekorinya selepas diberitahu oleh tertuduh dan mangsa percaya dengan kata-kata tertuduh tersebut. Mangsa turut menyatakan yang tertuduh ada mengeluarkan 2 atau 3 suara yang lain bila hantu sudah masuk ke dalam badan tertuduh dan mangsa tidak melawan kerana takut apabila tertuduh memberitahunya yang beliau akan mati dalam bulan Mac jika beliau melawan. Ketika disoal balas, mangsa menyatakan yang beliau tidak dapat meniru bunyi-bunyian yang dikeluarkan oleh suspek pada malam kejadian. Mangsa turut menyatakan yang beliau percaya dengan kata-kata tertuduh bahawa di Johor Bahru, seorang perempuan telah mati dalam kemalangan jalan raya dan terputus kepala. Apabila perempuan itu tidak percaya ada hantu mengekorinya serta menolak bantuan tertuduh untuk menghalau hantu tersebut. Mangsa tidak memberitahu ibu bapanya akan kejadian yang berlaku kerana telah diberitahu oleh tertuduh bahawa ibu bapanya juga akan turut mati jika diberitahu. Semasa pemeriksaan semula, mangsa mengatakan yang beliau takut dan susah hati. Mangsa juga percaya kepada tertuduh dan terpengaruh dengan kata-kata tertuduh. Mangsa turut menyatakan bahawa hubungan seksual dengan tertuduh tidak dilakukan atas kerelaannya dan mangsa tahu Angry Bird tertuduh telah masuk ke dalam kerangnya walaupun tidak nampak kerana beliau boleh merasainya. Menurut Hakim Mahkamah Session, dari awal perkenalannya lagi, cerita tertuduh kepada mangsa hanya berkisar kepada hantu dan hantu yang ingin memusnahkan mangsa. Ceritanya hanya berkisar tentang hantu mahu ikut mangsa, hantu masuk badan mangsa, hantu mahu hubungan seksual. Jika melawan akan mati, jika tidak mahu buka baju akan mati, jika orang lain ikut akan mati, jika beritahu orang lain akan mati. Kuasanya untuk lawan dan halau hantu. Hantu boleh dihalau dari badan mangsa hanya dengan cara melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual dituntut oleh hantu dan sebagainya adalah tentang hantu. Nyata sekali tertuduh telah merancang untuk memperkosa mangsa dengan teliti sekali. Selain dari mengaburi fikiran mangsa dengan cerita-cerita hantu yang boleh membawa kematiannya, tertuduh juga menokok tambah plot ceritanya supaya kelihatan real dengan membawa mangsa ke kebun kelapa sawit di waktu malam yang gelap gelita, melalui kawasan perkuburan, membeli alat-alat sembahyang dan membawa sekali alat-alat sembahyang itu ke tempat kejadian, bersembahyang berkali-kali sebelum mengadakan hubungan seksual, mengeluarkan berbagai-bagai bunyi yang menyeramkan selepas sembahyang untuk menunjukkan kononnya hantu sudah masuk ke dalam badannya dan masih bersembahyang walaupun sudah berada di atas badan mangsa. Setelah selesai mengadakan hubungan seksual tersebut, tertuduh telah memujuk mangsa supaya jangan menangis dan tertuduh juga mengancam mangsa supaya jangan memberitahu kejadian itu kepada orang lain dan jika mangsa ingkar, mangsa akan mati dan jika mangsa memberitahu kepada ibu bapanya juga akan mati. Hakim Mahkamah Session juga telah melihat dan mendengar sendiri keterangan yang diberikan oleh mangsa dan saksi-saksi lain yang relevan. Hakim bicara telah melihat dan mendengar sendiri bagaimana mangsa telah disoal balas dengan panjang lebar dengan cara yang agresif sekali sehinggakan soalan-soalan yang sensitif dan tidak berpatutan turut dikemukakan. Dan pada akhirnya, hakim bicara mendapati bahawa mangsa adalah seorang saksi yang bercakap benar. Keterangannya tidak goyah semasa disoal balas. Keterangannya boleh dipertanggungjawabkan dan boleh diterima sebagai keterangan. Di akhir kes perbicaraan, Hakim Mahkamah Session bersetuju dengan hujahan pihak pendakwaan dan mendapati bahawa perbuatan tertuduh adalah terjumlah dalam kesalahan rogol mengikut perihal kurungan C kepada Seksyen 375 Kanun Keseksaan.
Hakim bicara juga mendapati bahawa kerelaan yang diberikan oleh mangsa pada masa kejadian adalah kerelaan yang terjumlah di bawah Seksyen 90 kanun yang sama. Pendek kata, Hakim Mahkamah Session mendapati bahawa mangsa tidak pernah memberikan kerelaannya untuk melakukan hubungan seksual dengan tertuduh. Mahkamah Session kemudiannya mengarahkan tertuduh untuk membela diri. Dalam pembelaannya, tertuduh menyatakan bahawa dia menemui mangsa atas permintaan mangsa sendiri. Setelah bertemu, mangsa telah memberitahu kepada tertuduh supaya pergi ke estet 1 di Kangkar Baharu. Mangsa telah menunjukkan jalan ke kebun kelapa sawit dan berhenti di tempat kejadian. Mangsa kemudian mengajukan soalan berkaitan hal seksual. Tertuduh kemudian bertanyakan kepada mangsa sama ada mangsa ingin melakukan hubungan seksual untuk mengambil pengalaman. Menurut tertuduh, pada mulanya mangsa enggan, tetapi setelah ditanyakan sama ada mangsa mahu cincin dan dia sanggup membelikan cincin untuk mangsa, mangsa bersetuju untuk melakukan hubungan badan dengan tertuduh. Atas suruhan tertuduh, mangsa telah beralih ke tempat duduk belakang kereta. Di situ, mereka telah mengadakan hubungan seksual. Tertuduh mengatakan yang mangsa secara sukarela telah melakukan hubungan badan tersebut dan tertuduh menafikan yang dia ada memberitahu mangsa berkenaan ada hantu dalam badannya. Tertuduh juga menafikan yang dia telah menipu mangsa dengan menyatakan hubungan seksual adalah jalan untuk menghalau hantu yang berada di dalam badan mangsa. Tertuduh seterusnya menyatakan yang mangsa tidak menangis ketika hubungan seksual berlaku. Mangsa tidak menyuruh berhenti. Kemasukan Angry Bird tertuduh ke dalam kerang mangsa adalah licin dan mangsa sentiasa haid semasa hubungan badan itu berlaku. Menurut tertuduh, pada keesokan harinya, dia telah berjumpa dengan mangsa Felicia dan Komeng, iaitu rakan kepada Felicia. Komeng telah menuntut wang sebanyak RM20,000 dari tertuduh dan jika tidak bayar, mereka akan melaporkan kepada polis perihal tertuduh telah merogol mangsa. Tertuduh enggan membayarnya kerana dia tidak merogol mangsa. Selanjutnya, tertuduh menyatakan bahawa semasa dia berada di rumah, ibu tertuduh telah menerima panggilan telefon daripada Komeng yang meminta wang sebanyak RM20,000. Ibu tertuduh telah mengesahkan menerima panggilan telefon tersebut. Atas keterangan-keterangan yang dinyatakan, peguam bela tertuduh telah menghujahkan bahawa hubungan seksual tersebut telah dilakukan atas persetujuan dan kerelaan mangsa sendiri. Mahkamah Session telah menolak pembelaan tertuduh dan menyatakan bahawa pembelaan tertuduh adalah satu pembelaan afterthought. Oleh yang demikian, Mahkamah Session mendapati bahawa tertuduh bersalah atas kesalahan rogol dan Mahkamah Session telah menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun serta 6 kali sebatan rotan ke atas tertuduh. Tertuduh tidak berpuas hati dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Session itu. Tertuduh tetap berkeras mengatakan yang dia tidak bersalah dan hubungan seksual tersebut dilakukan atas kerelaan sepenuhnya dari mangsa. Tertuduh kemudiannya memfailkan rayuan dan seterusnya dibawa ke peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi. Apakah keputusan Mahkamah Tinggi? Adakah benar mangsa memberikan persetujuan dan kerelaannya untuk berhubungan badan dengan tertuduh? Ketika perbicaraan rayuan, Hakim Mahkamah Tinggi mendapati bahawa perdayaan yang dilakukan oleh tertuduh telah mendatangkan ketakutan yang dahsyat kepada mangsa sehinggakan mangsa sanggup melakukan hubungan seksual dengan tertuduh. Keterangan-keterangan menunjukkan dengan jelas bahawa mangsa sanggup melakukan hubungan seksual dengan tertuduh yang takut mati jika tidak mematuhi kemahuan tertuduh dan kepercayaannya kepada kata-kata tertuduh bahawa mangsa akan mati jika tidak melakukan hubungan seksual dengan tertuduh. Fikiran dan pertimbangan mangsa telah teruk berkelabu serta terkebingungan akibat dongengan-dongengan dan kata-kata tertuduh yang disumbatkan ke dalam otak atau fikiran mangsa secara bertalu-talu sejak dari awal perkenalan mereka lagi, sehinggakan mangsa tidak boleh dan tidak mampu berfikir secara rasional lagi. Peguam bela tertuduh kemudiannya telah membangkitkan isu tidak adanya penemuan kesan darah atau kesan air mani dari dalam kereta dan juga tidak adanya alat-alat sembahyang dirampas dari tempat kejadian.
Walau bagaimanapun, Mahkamah Tinggi berpendapat bahawa isu ini bukanlah salah satu intipati yang perlu dibuktikan oleh pihak pendakwaan dalam kes yang melibatkan rogol. Pihak pendakwaan hanya perlu membuktikan yang tertuduh telah melakukan hubungan seksual dengan mangsa, terdapat kemasukan agregat tertuduh ke dalam kerang mangsa dan hubungan seksual itu dilakukan mengikut salah satu cara yang diperihalkan di dalam kes Seksyen 375 Kanun Keseksaan. Wujudnya kesan darah atau kesan air mani dan alat-alat sembahyang akan menguatkan kes pendakwaan kerana keterangan-keterangan berkenaan dengannya akan menjadi keterangan-keterangan sokongan yang bebas. Namun begitu, ketiadaan ketiga-tiga perkara itu tidak menjadikan kes pendakwaan terjejas atau menjadi fatal kerana pihak pendakwaan boleh bergantung kepada keterangan-keterangan lain yang relevan. Dalam kes ini, Mahkamah Tinggi berpuas hati bahawa intipati-intipati yang menjadi tunjang dalam pertuduhan terhadap tertuduh telah dibuktikan dengan sewajarnya oleh pihak pendakwaan. Peguam bela tertuduh seterusnya telah mengujarkan bahawa adalah tidak munasabah bagi mangsa, iaitu seorang penuntut ilmu yang menuntut di tingkatan 5, boleh percaya dengan cerita-cerita hantu dan kata-kata tertuduh yang kononnya ada hantu dalam badan mangsa, hantu melakukan hubungan seksual dan perlu melakukan hubungan seksual dengan tertuduh untuk menghalau hantu-hantu itu. Lebih-lebih lagi apabila penampilan tertuduh adalah penampilan orang biasa yang berpakaian seperti orang biasa dan upacara halau hantu itu tidak dibuat di tokong ataupun oleh sami tokong. Namun begitu, dalam penghakimannya, Hakim Mahkamah Session berpendapat bahawa kepercayaan kepada hantu merupakan sesuatu yang amat subjektif, iaitu bergantung sepenuhnya kepada kepercayaan individu tersebut. Dalam perkara ini, Hakim Mahkamah Tinggi bersetuju dan bersependapat dengan Hakim Mahkamah Session. Hakim Mahkamah Tinggi juga mendapati bahawa kepercayaan mangsa kepada hantu bukanlah sesuatu yang terpencil. Kepercayaan kepada hantu, jin, jembalang, alam-alam mistik serta keupayaan paranormal seseorang untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dari alam yang tidak kelihatan merupakan satu kepercayaan yang cukup meluas di Malaysia. Kepercayaan kepada perkara-perkara ini telah menjadi sebahagian daripada mitos dan budaya akar umbi rakyat Malaysia, tidak kiralah daripada apa bangsa dan anutan agamanya, tahap pelajarannya ataupun status sosialnya. Sebab itulah bomoh, pawang, shaman, tok batin, tukang tilik dan segala jenis manusia yang sewaktu dengannya masih boleh cari makan di Malaysia. Lebih-lebih lagi, mangsa masih terlalu muda dan dari keterangan yang diberikannya, mangsa kelihatan naif sekali. Lebih-lebih lagi apabila tertuduh bertalu-talu asyik bercerita tentang hantu yang dahagakan kegiatan seksual dari mangsa. Ditambah pula dengan aksi bersembahyang yang dilakukan berkali-kali sebelum melakukan hubungan seksual diiringi dengan pelbagai suara yang menyeramkan dalam suasana yang gelap gelita di kebun kelapa sawit tersebut. Ketika berada di atas badan mangsa pun, tertuduh masih lagi bersembahyang. Dalam keadaan seperti ini adalah sesuatu yang bukan munasabah bagi mangsa untuk mempercayai kata-kata tertuduh bahawa hantu yang melakukan hubungan seksual daripadanya. Tertuduh nyata telah merancang perkara ini dengan rapi sekali. Misalnya, sampai sahaja di kebun kelapa sawit tersebut, tertuduh telah memberitahu mangsa bahawa hantu sudah menunggu dan hantu melakukan hubungan seksual bersama dengan mangsa. Atas alasan-alasan yang dinyatakan, Mahkamah Tinggi mendapati Mahkamah Session adalah betul dalam dapatannya bahawa tertuduh bersalah dan sabit atas kesalahannya. Dengan itu, Mahkamah Tinggi menolak rayuan tertuduh atas sabitannya. Berhubung dengan hukuman pula, Hakim Mahkamah Session telah menghuraikan dengan panjang lebar di rekod rayuan akan alasan-alasan dan prinsip-prinsip yang diguna pakai dalam menjatuhkan hukuman ke atas tertuduh. Mahkamah Tinggi mendapati bahawa alasan-alasan Hakim Mahkamah Session adalah munasabah dan prinsip-prinsip hukuman yang digunakan adalah betul lagi tepat. Mahkamah Session telah menimbangkan dengan tepat dan saksama segala perkara yang perlu dipertimbangkan. Mahkamah Tinggi bersetuju sepenuhnya dengan Mahkamah Session dan tidak berhasrat untuk campur tangan tentang hukuman yang dikenakan. Maka dengan itu, rayuan tertuduh terhadap hukuman juga ditolak.
Ini bermaksud tertuduh kekal bersalah dan hukuman penjara 12 tahun serta 6 kali sebatan rawatan juga dikekalkan. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Tai Wee Hiong lawan pendakwa raya 2010 8 MLJ 860 Mahkamah Tinggi Muar, nombor rayuan jenayah 4237 tahun 2007.